Cina ada, India ada, semua bangsa pun ada. 10. Abang boleh rate berapa? 11. 10 10 lah. 10 Tak boleh kurang. Saya berani jamin lah, kalau korang datang sini first time pun, korang akan fikir macam mana nak datang kali kedua. Kak, restoran Seri Tanjung Tualang ni memang kita boleh dapat makan udang dan ikan fresh-fresh. Ya, memang fresh-fresh. Macam ni, udang apa tu kak? Ini udang galah. Udang galah? Ya. Okey, jadi kita boleh pilih nak masak Kita menu boleh apa pun boleh? pilih, mana pun boleh. Semua besar-besar, tengok. Ikan bawah tu kak, ikan apa tu kak? Itu ikan tilapia. Okey, main masuk. Kita tengok. Kak, apa menu best seller kat kedai ni? Sini yang selalu orang order? Ikan asam limau steam. Okey. Nyonya asam pedas. Udang biasa orang akan makan telur masin, butter, cili pedas. Dah berapa tahun dah sebenarnya? Restoran ni berapa tahun? Dalam lebih daripada 10 tahun lah. Lebih 10 tahun? Ya. Antara yang legend dekat Tanjung Tualang kan? Ya, memang. Okey, waktu operasi? 10.30 sampai pukul 10 malam lah. Setiap hari? Setiap hari, kecuali hari Selasa kami cuti. Bila sebut Tanjung Tualang kan, mesti orang risau nak datang makan, takut sebab sini kebanyakan kedai Chinese. Ada jaminan tak untuk kami datang makan sini? Ini memang satu-satunya kedai masakan Chinese yang halal. Cina ada, India ada, semua bangsa pun ada. Cina, Melayu, India datang makan sini? Ya, semua ada. Ini nama menu apa kak? Okey, ini ayam cili kering. Cili ini kering. sotong telur masin. Sotong telur masin kak? Ya. Wow, ini nampak sedap ni kak. Apa ni? Okay. Ini apa? Ini udang galas masak cili pedas. Kamyong. Kamyong. Ya, ni kamyong dalam bahasa Cina. Ini apa kak? Ini daging black pepper. Ini paling famous kat sini. Paling famous Memang banyak orang order. Nanti kita nak cuba. Ini pucuk paku masak belacan. Setiap hari kami ambil yang fresh punya. Siakap goreng 3 rasa. 3 rasa Ya, ini pun orang kita memang banyak makan lah. Dengar cerita ini paling nombor 1 best seller kak ya? Ini paling top lah. Setiap meja mesti ada tadi? Ya, memang. Ini memang setiap meja memang orang datang sini akan cari yang ini je. Siakap limau asam steam. Ya. Baik. Terima kasih kak, saya tak sabar nak cuba. Okey, mari kita makan. Tanjung Tualang terkenal dengan udang galah dan restoran ni dah lebih 10 tahun. Cina, Melayu, India semua makan dekat sini. Banyak menu-menu best seller dia, antara ni siakap steam asam limau. Nombor 1 paling best seller yang saya tak sabar nak cuba. Kita rasa ni dulu. Banyak lauk yang lain. Kalau tengok dia punya presentation cantik. Rupa kejadian dia. Kita tambah sikit dia punya kuah-kuah ni. Bismillah. Ini rasa dia, ini memang A+. Bila kita masuk dalam mulut pertama, ikan dia memang lembut lah pasal dia steam kan. Bismillah. Kemudian masam, masin sikit, pedas sikit. Budak-budak pun boleh makan. Saya nak ambil lagi. Ush. Tengok asap-asap ni. Kita letak kat nasi. Bismillah. Rasa dia komplit. Di Perak, Tanjung Tualang memang tak disanggah. Memang terkenal dengan udang galah. Ini syahdu gila. Saya nak rasa kuah dia. Tengok kuah dia. Bismillah. Makan pula dengan daun ketumbar. Masam-masam dia tu sampai. Bismillah. Ni antara lauk yang saya order juga. Sotong goreng tepung salted egg. Suapan pertama. Bismillah. Syahdu gila. Bismillah. Dengar bunyi pun dah tahu. Kalau makan dengan nasi ni jadi ni. Tengok tu ada cili, daun kari. Bismillah. Crispy dia, masin dia, tepung dia memang syahdu dan padu. Ambil sayur dia, pucuk paku, masak belacan. Dia nak makan dengan dia punya udang kamyong. Ini kalau orang datang sini wajib. Sebab udang dia fresh yang kita tengok kat depan tadi. Tengok tu. Tengok kamyong dia. Masakan Chinese Muslim. Masih berasap. Saya terus nak gigit kepala dia, tak sabar. Bismillah. Ini level antara bangsa. Jarang kita makan kepala udang rangup gila. Bismillah. Setakat ni belum ada yang kurang. Bismillah. Ada cili padi, ada daun kari. Makan dia kena gaul dengan nasi. Makan pula dengan pucuk paku belacan. Buka dia punya kulit. Tengok kejadian dia. Bismillah. Saya berani jamin lah, kalau korang datang sini first time pun, korang akan fikir macam mana nak datang kali kedua. Dia punya kamyong tak ada ubat. Syahdu gila. Makan lagi satu. Tengok isi dia. Ini yang sedap ni. Bismillah. Setelah kopek udang dia, makan dengan nasi. Udang galah from Tanjung Tualang. Bismillah. Kita nak cuba juga ikan siakap 3 rasa. Tapi sebelum tu kita nak cuba ni dulu. Ayam dry chili. Kat sini semua masakan Chinese Muslim halal. Jangan risau. Nampak cili kering dia.
Kulit ayam dia. Bismillah. Gila lah. Ini bukan biasa-biasa punya rasa. Ni budak-budak boleh makan. Bismillah. Kenapa dia sedap? Sebab dia ada halia. Siakap 3 rasa. Beza dia ada cendawan. Bismillah. Dia punya kuah dulu. Ada tomato. Bismillah. Dia ada tabur carrot, bawang, bunga kobe, ikan dia. Luar dia crispy. Bismillah. Cicah dengan kuah. Makan bersama dengan nasi. Bismillah. Bila ikan dia crispy, dia punya 3 rasa ada masam, manis, pedas ujung-ujung dia. Atas dia ada ketumbar, rupa dia. Wow, cantik kan? Sungguh penggiurkan. Daging black pepper. Saya dapat rasa ni budak-budak boleh makan. Bismillah. Confirm budak-budak suka. Jawapan terakhir, kena makan dengan pucuk paku belacan. Bismillah. Dari sudut rasa, ni restoran pertama yang saya bagi semua menu A+. Siakap steamnya, udang galah, kamhyong, cuk baku belacan. Yang paling syahdu sekali, sotong, goreng, tepung, starter egg. Semualah saya bagi A+. Kalau korang datang sini pertama, korang takkan rugi. Udang dia fresh, ikan dia fresh, semua fresh from Tanjung Tualang. Dan berbaloi, puas hati dengan apa yang duit kita keluar. Okay? Korang nak datang sini, korang type je Google Maps, Waze, Restoran Seri Tanjung Tualang. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Bang, berapa kali dah datang makan kat sini? So far setiap bulan sekali tak miss. Setiap bulan sekali Siakap tim udang galah kamyong dah habis dah. Ui, semua licin. Semua lipin settle. Ayam telur masin habis juga. Baik. Memang regular sini. Tiap kali balik kampung sinilah tempat kami. 10, abang boleh rate berapa? Sebelah. Mantap. Bang, first time ke banyak kali? Saya first time datang sini. Okey. So far memang sedap lah. Kira next time akan datang repeat tak? Saya akan repeat lah. Akan repeat, Saya akan recommend kat kawan lah. Baik. Per 10 berani bagi berapa? 10. 10. Mantap. Dengar cerita selalu makan sini. Ya. Sebulan kurang-kurang sekali mesti datang makan ni. Ni sayur ni. Sayur empat kacang. Sedap bang. Sedap kan? Sedap kan. Tapi semua ni sedap. Kan sup rumpai sini je ada. Sup rumpai. Oh, ini boleh suap anak-anak kat saya. Kalau daripada 10 bintang, abang berani bagi berapa bintang? Kalau tekak saya bagi 10 juga abang. Sebab memang kena tekak saya kan. Makanan sini sedap, terutamanya udang dia lah. Udang dia fresh kat sini. Fresh sebab Tanjung Tolang kan. Tanjung Tualang betul. Dan juga ikan dia. Dah nak habis dah tu. Itu dah habis dah tu. Kira next time boleh repeat. Confirm. Confirm Confirm akan repeat. Daripada 10 berani bagi berapa? 10 lah. 10 Tak boleh kurang. Tak boleh kurang Baik.